HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease, penyakit tangan, kaki dan mulut. Akhir-akhir ni banyak kes yang masuk ke ward yang saya tengok di klinik dan juga rakan-rakan saya juga tengok di klinik, ramai pula kes HFMD ni. So apa dia HFMD? Kita nak revision balik penyakit HFMD ni. HFMD ni adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada banyak virus yang menyebabkan dia, terutamanya Coxsackie A16 dan juga Enterovirus E71. Bagaimana dia merebak? Dia merebak melalui cecair mulut, cecair badan, daripada batuk, daripada hingus, daripada cecair dalam tubuh kita. Kadang-kadang budak tu batuk, ada hingus dia merebak melalui begitu, ataupun kadang even share cawan, share sudu, ataupun dekat troli shopping mall tu kan, kadang-kadang budak-budak tu ada air liur dia kan, dan kita pegang mak kita, dia boleh merebak secara begitu. Bagaimana gejala dia? So gejala dia akan mula biasanya 3 ke 10 hari daripada kontak dapat virus. 3 ke 10 hari baru akan ada gejala. Apa gejala dia? Mungkin boleh demam, tapi demam dia taklah setinggi influenza. Demam, mungkin batuk sedikit, sesama sedikit, tetapi main dia adalah ulcer dalam mulut, kemudian ada lepuhan, ada bintik-bintik merah di tangan, di kaki dan juga di bahagian kemaluan. So ini gejala dia, dan biasanya problem dia adalah sebab dia ada ulcer tu, sakit bila nak minum, sakit bila nak makan, dan kadang-kadang tu boleh dapat dehidrasi, kurang air, kering. Kadang-kadang rare complication, dia boleh efek jantung, myocarditis, boleh efek otak, encephalitis, terutamanya kalau jangkitan oleh Enterovirus E71. Bagaimana rawat dia? Satu, dia tidak ada vaksin. HFMD belum ada vaksin dia, dan dia tidak ada antiviral dia. Rawatan dia adalah symptomatic. Demam, bagi ubat demam. Sakit, bagi ubat demam. Paracetamol untuk kurangkan sakit. Saya suka guna throat spray macam Genji Gel Spray sebab rasa dia agak manis dan budak-budak lebih suka rasa dia. Kadang-kadang kita perlu Aloclair Gel atau Genji Gel untuk kurangkan sakit dia. Oral aid ni rasa dia agak pedih sikit, so saya tak apa suka pada budak-budak. So saya lebih prefer Aloclair Gel ataupun Genji Gel untuk letak dekat tempat ulcer tu. Yang lebih penting adalah kena kuarantin sebab dia sangat mudah berjangkit, terutamanya pada kanak-kanak umur kurang 5 tahun. So kalau di sekolah ada kanak-kanak yang ada penyakit ni, lebih daripada 3 orang, sekolah tu patutnya kena tutup untuk seminggu. Pastikan semua sihat. Kalau anak anda ada gejala ni, bawa jumpa doktor dengan segera. Pastikan boleh minum. Bagi aiskrim pun okey sebab bila sejuk, dia rasa kebas sedikit, dia senam sikit dan dia boleh minum dengan lebih baik. Yang penting kita kena pastikan anak kita dapat air yang mencukupi, dapat nutrisi yang mencukupi. Baru mereka boleh sihat, insya-Allah.